recently aku perasan yang mana bilangan booking dekat dalam Airbnb agak berkurang sedikit. So aku decide untuk cuba onboard satu lagi platform. Kali ni aku pakai booking.com. Aku baru onboardkan 2 unit aku pegang dekat dalam booking.com dan dia lebih kurang macam Airbnb juga. Satu benda yang aku rasa lega bila cuba pakai platform booking.com ni is dia punya payout, walaupun tak secepat macam Airbnb, tapi dia ada selang dalam lebih kurang seminggu. So at least aku boleh dapat aku punya rolling duit tu dengan jangka waktu yang boleh kata cepat jugalah. Okay, satu benda yang ada dua actually benda yang korang kena take note bila korang nak onboard sekali booking.com dan juga platform Airbnb. Kalau korang nak pakai dua platform sekali, satu is korang kena make sure korang kena linkkan kalender both dekat Airbnb and juga booking.com. This is untuk prevent overlap booking. Kalau berlaku overlap booking, korang kena banyak benda leceh lah korang kena buat. Korang kena make sure either one of the booking tu korang kena cancel and korang kena bagi tahu dia kenapa kena cancel. So not very nice lah. Lebih better korang prevent dengan link calendar both dekat dalam Airbnb dan juga dekat dalam booking.com. Satu lagi is korang kena letakkan cleaning fee awal-awal kalau korang decide untuk masukkan cleaning fee lah. So last time aku dapat booking walaupun satu malam, tapi sebab aku terlupa nak masukkan sekali jumlah cleaning, so aku terkurang sedikit. So aku incur loss sedikit lah. So make sure kalau korang nak buat both platform, first macam cakap tadi, link calendar, dan juga second is untuk make sure cleaning fee kalau korang decide untuk masukkan sekali, letak awal-awal. So nanti korang tak adalah terlupa and then nak kena bagi tahu balik dengan guest, korang kena claim balik cleaning fee. Satu lagi mungkin aku boleh tips yang aku boleh share dekat korang is kalau korang run is as a team, dekat sini pun booking.com pun ada juga function untuk korang share as a co-host. Tapi mungkin nama dia taklah nama co-host tapi sebagai partner lah. So korang ada boleh masukkan orang lain sebagai korang punya team member dekat dalam management untuk rumah yang korang manage tu. Satu lagi sebelum aku habiskan video ni is aku sekarang tengah menjual buku yang aku baru tulis, and kalau korang berminat untuk beli buku ni pasal cara-cara untuk korang manage rumah dekat dalam Airbnb. So kalau korang berminat, aku akan letakkan link website untuk korang pergi and juga buat payment lah untuk beli buku.